Kejap on, kejap off. Kejap on, kejap off. Padahal kompresor dah baru. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi pasal masalah kompresor dah baru. Tapi magnet dia ni, ni magnet clutch dia. Jom tengok depan ni. Kejap on, kejap off. Kejap on, kejap off. Padahal kompresor dah baru, maksudnya magnet pun dah baru. So, kat sini saya nak tunjuk apa punca dia. Bukan punca dari kompresor. Jom saya tunjuk. Ni punca dia, saya nak tunjuk. Ni. Susah nak masuk. Ini punca dia. Okey, nak tahu macam mana nak test benda ni? Anda gerakkan secara perlahan-lahan. Waktu gerak perlahan-lahan ni, kita rasa kita punya magnet puli tu macam mana keadaan dia. Biasanya inilah punca dia. Kompresor dah baru, cooling coil pun dah baru, sensor dah baru, masih lagi keadaan kak macam tu. Salah satu punca dia inilah. So tak ada cara lain, memang kita kena tukar. Belakang dia ni ada satu macam perintang macam tu, kita kena tukar satu yang baru. Lepas kita tukar, insya-Allah masalah tu boleh settle. Selamat hari ni settle.